Assalamualaikum. Apa khabar? Macam mana puasa tahun ni? Okey tak? Jumpa lagi dalam rancangan resepi Your Mak Isay. Hujan-hujan ni kan, apa kita nak masak? Ni mudah, ni saya saja lah nak kongsi. Udang masak dengan kambing. Kambing. Oh, ni sebenarnya panggil kambing kan, dia pahit tu. Biasa resepi ni kan, saja lah kita nak kongsi. Tak apa nak buat, nak tunggu nak buka puasa ni kan. Bahan itulah. Kalau ada kambing kan. Ni sebenarnya Abah saya request itu ni. Orang lain nak makan daging salai, mau gelimbing. Dia agak gigi dah kurang, ada makan kambing. Kambing ni pahit tapi sedap kan. Mak campur sikit mau belimbing buluh ni. Dia ada masam-masam sikit. Okey. Ini lado potik sini tanam depan rumah. Kakak saya punya pokok. Okey, siang kambing tu. Tengok macam mana cara orang senang kan. Daging goreng tu ada. Ni kan. Kalau tak dimakan tu? Boleh. Dia dengarnya. Dia lebih. Sama cara ni kan, tak payah buat asam tu. Buang belimbing boleh. Bukan asam. Yang belimbing tu abang 2 biji. Dia pakai apa? Apa tulis satu dia tu yang kapait apa tu? Pio. Pio pun boleh ni sama kan? Pio ni sedap. Ni. Kita tak ada kambing pio ni sedap. Tapi ni dah beri kambing lah kan. Lebih request Abah buku hospital. Kita layan. Siang macam biasa, tengok lah kan. Bahan-bahan tadi kita rebut kan. Ni macam biasa lah santan kan. Simpan yang pati tu. Lepas tu yang cair tu kan. Tumbuk lado, mau kunyit. Tu dia sekarang. Ni 9 tu dia. Tak ada yang lain tu kan. Tumbuk sekali. Gelimbing tadi yang masih tumbuk sikit. Dia ada terkeluar rasa tu kan. Tumbuk sikit lado. Cakap itu patuk ke dia tu? Ni kutu dia lah. Kalau potong tu tak terkeluar masam tu kan. Porah taugih je. Ni yang cair ni, yang pati dah simpan. Porah taugih dekat dalam tu ada belimbing, lado, mau kunyit. Lepas tu orang lah. Orang sampai menggelogak. Tu dia. Senang cerita kan. Kalau nak buat potang pun 10 minit. Kalau barang dah ada, dah boleh siap kan. Tapi nak cik kambing dah pula kan. Dah menggelogak, baru kita letak udang tadi. Kambing. Kambing tu. Potong pun dalam ni dah. Udang tu. Garam pun dah buat ada tu. Dah bergaram. Kita ada kunyit pun lado ke? Ada. Ya kan? Buah garam ni. Ada sikit banyak cuma lado tu. Sekarang logak ke? Kambing tu masuk. Tadi yang gelimbing ni? Masuk. Tadi ni ada masam. Masam sikit lah. Kan berpati pula. Banyak kan? Ada dia. Okey, dah mengelogak tadi buah kambing tadi. Boleh dah masukkan udang ni. Udang saiz mana-mana bantai lah kan. Yang ni ada ni kayu Cina ni. Banyak udang orang tak ada jual. Tunggu mocok mati je kan? Okey, dah mengelogak ni pula kita letak pati santan penghabisnya. Biar dia nampak berkilat lemak kan. Angkat tak cukup lagi tu pun kita tak. Anakmu
Alhamdulillah, tu dah. Dah siap dah. Menu kita udang masak kuah kambing. Okey lah, menu ni biasa kan. Tapi kau tak ada idea nak pun nak buat bulan puasa ni, boleh cuba menu ni. Kau dah tak lama tak teragak kan. Boleh cuba. Okey, jumpa lagi. Selamat berpuasa lagi. Dan kalau dekat okey ni, selamat berbuka. Okey, tambahkan amal ibadat sepanjang puasa ni. Jangan tunggu sampai letak kadah hari-hari bantai. Okey, biar dia betul-betul kan tu. Gunakan betul sebulan dalam badan ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.